murid lagi saja. Pelajar-pelajar yang telah melengkapkan jawatan sila sepak semula jawapannya. Alah, marfu' ni yang alif kan? Ke yang aish. 10 minit. Sempat ke aku nak siap ni? Banyak lagi tak buat ni. Okay, masa menjawab telah pun tamat. Semua pelanggan dihendaki meletakkan pen anda. Sila letakkan kertas jawapan di sebelah kanan untuk dikutip oleh pengawas peperiksaan. Maka dengan ini berakhirlah gelaran antum sebagai pelajar Saber. Can you keep me close? Can you love me? Daniel paper. Alright ah. Pendek alas. Dua. Ui. Tahu-tahu kita dah BSPL kan? Dua. Esok balik kan? Kalau ni nak buat apa Takkan nak belajar pula. Dua. Aku rasa apa kata malam ni kita lepak Dewan? Ha! Dewan! Oi, sampai pada Dewan. Ya. Kita masuk Dewan ni, ada kunci tak? You do? Kunci? Aish, aku dah usah dah pintu ni tadi. Tak kunci. Serius Sumpah. Betul. Jom kita tengok, kita tengok. Macam kau Jom kita tengok. Kita tengok. Ha. Tengok. Bok sana sikit. Wow! Besar juga dewan kita ni Sorry. Tapi tak sangka dewan kita besar macam ni. Maybe sebab kita tiga je kot ada dalam Dewan ni. Tu yang ada sebesar tu. Bok, mana bok? Cepat. Panas juga dewan ni. Bok. Ya. Alah. Bik. Hai. Aduh. Hai. Ni lah meja dia. Teringat pula peristiwa tu. Yang tu. Kau kena rinci kan? Alah, tak payahlah cakap. Hei, kau tu cerita sebenar. Boleh. Kenapa tak nak weh? Kia, macam ni cerita dia. Ya good. Sudah lagi sikit. Okey. Nak dibaca lah. Okey, kita kena lukis kita punya graf. Graf kita, titik minimum kita dekat -1, -1. Soal cerita ke tu? Oh, punya ke? Afiq! Kantoi pak. Cakap tak sebut santai. Mati aku. Afiq, berdiri kat depan ni. Nah, baca kuat-kuat surat ni. Hai Chan, aku harap surat ni tak buat kau rasa pelik. Sebenarnya aku dah lama suka kau. Aku tak berani cakap depan-depan sebab aku takut luahan aku ni bertukar menjadi perpisahan yang makin menjauhkan. Senang cerita, sebenarnya aku suka kau. Aku tak minta apa-apa jawapan sekarang.
Aku cuma nak luahkan perasaan aku je. Nishi wo Dewei wo Aini. Wo Aini pula. Jadi gitulah ceritanya. Ish. Lepas tu, teacher cakap apa je? Teacher bebel lah kat aku. Yelah, aku tak patut lah buat macam tu. Kantoi pula dengan teacher kan. Malu teruk lah aku hari tu. Lepas tu, kau suka dia lagi tak? Hui, sejak pada hari tu, aku dah tak suka siapa-siapa dah tu. Hui, aku pun taubat lah. Tak nak buat benda-benda macam tu. Hui, aku pun tak tahu kenapa aku sampai tahap gitu dulu. Weh geng, takkan borang kosong kot. Kau tahu aku buat apa? Kuacik. Weh. Bob, kau kalau bapak makan memang kau lah orang ni. Baik tu Bob. Sini aku lah. Aku Bob kan. Merah, aku buka. Alang-alang dah ada kuaci. Korang takkan tak ada cerita? Weh, ada Bob. Kau ingat tak kita form 2? Yang kita kena dengan game botak kan? Ramai sangat gangster kat KL sekarang ni. Budak-budak kecil. Tuan nama tak hormat orang tua. Mr. Tai kucing semua. Kongsi-kongsi mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea. Masuk kongsi tiada Tapi, apa kita settle lama-lama? Pasal Maggie lah. Ya, yelah yang kita first time makan Maggie tu. Apa pula first time? Kau first time. Aku dah banyak kali lah. Weh, korang makan Maggi? Macam mana cerita? Cerita lah. Kau nak tahu macam mana cerita dia? Macam ni cerita dia. Weh, Miss. Lapar tu malam ni. Siap dah nak makan roti. Kau ada biskut tak? Alah. Buat apa makan biskut? Kita kan budak asrama. Aku ada ni. Push. Maggie? Kau buat Maggie, Miss? Yelah. Tapi mana kita nak makan? Kau kalau sini tengok macam mana? Alah. Kau relax je lah. Aku dah banyak kali nak makan Maggie kat asrama ni. Kau nak kantoi macam mana, Miss? Aku takut lah. Tak apa. Kita makan kat rumah aku. Rumah aku tu dah form 5. Ya ke? Ya. Jom boleh lah. Bok, tapi aku ada sepaket je lah. Tak apalah, makan lah. Lapar ni. Okey. Miss, tapi saya nak masak. Kau relax lah. Baik dong kau, Miss. Basic aku lah. Panas lah malam ni. Serabut tu. Masak Maggi tu orang naik palo budak-budak ni. Betul betul. Kau ingat mana semalam? Main macam mau ke? Macam mana cari nilai X tu? Tolong aku je. Bajet dia. Belajar malam tak apa. Tidur kan nak belajar. Itu apa? Alang, aku minta tolong. Tolonglah sekejap. Alah. Bawe! Ya Bang Mu. Sini. Belakang aku. Sini. Tak. Ini kan dah. Kabut lah. Mana? Duduk. Woi. Kuat sikit. Lah, tak rasa lah weh. Kau makan ke tak ni? Geng. Hong tu makan Maggi kat sana. Sumpah tak tipu, sumpah tak. Sumpah Bang. Form kau kan? Kau KL kan? Pergi panggil form kau. Cepatlah. Pergi. Tak lambat. Alamak, tidur pula jauh ni. Bangun tu. Bangun panggil tu. Bangun. Bangun.
Weh, bangun. Weh, tolonglah bangun, weh. Aduh, tak bangun lah dah ni. Baik aku sudah lain. Nampak aku tadi. Ni macam mana ni nak cari like X ni? Alah. Dari tadi aku tanya macam mana? Tak benda dia duduk cari X tadi X. Sibuk lah Mula ni. bagi lagi. Aish. Mana budak tadi? Lama pula. Ya tu? Lebih lama lah dah ni. Lama. Cuba kau panggil dia. Cuba kau panggil dia. Yang lama sangat. Boy! Weh, cepat weh. Abang Mat dah panggil tu. Belum ni aku. Ni ada. Orang caca. Weh, sini. Tak apa. Besok aku makan. Elok lagi clean. Kau belum kata dah nanti kantor kau lah ni. Dah macam mana tak apa. Kita hadap je lah. Siapa dah? Ni. Gerak semua gerak. Gigi. Sama. Please, aku takut lah. Diam je, tak tahu. Diam tu. Ayolah, siapa makan lagi? Mengaku cepat. Weh, kau ke? Mengaku lah. Mengaku lah. Aku dah bagi dah semua kemudahan kat korang. Swaslight semua. Apa benda? Jadi orang tu ni. Nak kau belakang ni siapa? Bos kan? Sabar Mai. Boleh. Okey, sekarang ni aku tak nak bazir masa. Aku nak korang mengaku. Siapa makan Maggi? Awalah. Siapa? Abang abang tu serabut dah lama-lama. Lama lah. Aku lah. Sangat. Korang? Gas. Gas lah. Tengok gemuk. Cepat bising malam-malam Tak tahu apa lagi ni. Apa yang kau tengah buat ni? Siapa ada perbincangan dom pasal hiasan dom? Aku bedok ke. Dah lama sangat tau. Okey, Cik. Cik bagi masa 2 minit Lepas tu semua Cik nak semua tidur. Jemaah. Ya. Jemaah. Ya. Alhamdulillah. Weh, nasib baik malam tu diorang tak gantai dengan pakcik tu. Kalau tak diorang dah kena buang lah. Tapi kesan tak member kita malam tu. Kita makan Maggi jauh sekali yang kena. Macam tu cerita dia. Bob. Banyak pakcik kau makan. Kau takkan tak ada cerita? Weh, ada. Kau ingat tak yang aku demam seminggu? Ingat. Yang kau demam lama tu kan? Sebab apa Lama weh. Mestinya aku cerita. Weh, beradik jom. Dah setengah. Weh, apa tinggal barang duduk kat surau. Ni kau gerak dulu ni. Korang gerak dulu lah. Aku belakang sampai. Kerja tu. Sekejap. Tadi punya apa tadi? Ni langsung ke aku. Push. Mak. Benda tu. Apa
plan apa? Kita orang nak tidur surau ni. Jom lah macam tu. Tidur surau? Asal tidur surau? Tidur rumah. Lek lah, esok cuti kan. Esok cuti kan. Kau bukan buat apa-apa pun ni. Jom lah, Bob. Tak ya juga, esok cuti kan. Awal je tidur surau. Jom. Let's go guys. Bob join. Aduh. Kau dengar cerita ke? Cerita apa, Bob? Kau nampak apa ni? Benda tu? Asal? Sebenarnya, aku datang surau ni nak ambil barang. Masa surau tak ada angin, tak ada ribut. Benda tu tiba-tiba jatuh. Kau bayangkan dia tiba-tiba jatuh. Lepas tu, waktu tadi aku lari macam tak cukup tanah. Tiba-tiba tersempah lah kat korang. Terkejut si aku. Patutlah muka kau gelabah tadi time kat luar. Ya, mana tak terkejutnya aku dah korang tiba-tiba muncul depan aku. Memang aku terkejut. Alamak. Sakit perut dah pula. Aku tak ada dulu lah. Tak tahan dah ni weh. Dia hujung dah ni. Aduh. Lega weh. Esok cuti. Memang malam ni aku enjoy lah. Let's go. Dia rumah tu. Malam-malam buta ni. Woi. Buat apa? Hantu! Ada tu Allahumma barik lana fima rusakana wa kina kepala tanah. Weh ada tu. Weh King. Bo, kau di mana, Bo? Kau nampak tak? Harik Mirza dengan Aiman. Tak silap aku, diorang mesti tadi kat atas. Kenapa, Bo? Oh ya, tak apa kalau macam tu. Diorang dekat dalam atas. Aku nampak kat sebelah tadi benda. Air, benda apa? Hai, Bob. Weh, aduh. Kau ni? Sumpah seram weh. Sumpah seram. Bob, relax. Dah Bob. Weh, lain macam kau ni. Wih, tahu tu malam ni kita dah last kat Samir ni. Besok dah balik. Kita dah tak boleh lah borak gelak-gelak je ni kan. Itulah tu. Rindu tu zaman sekolah. Habis kat sekolah je. Kau jangan risau lah. Nanti kat luar kita boleh lagi lepak sama-sama. Betul juga Fi. Maybe hubungan kita kat sekolah je berpisah. Tapi hubungan kita sebagai sahabat akan kekal sampai bila-bila. Aku harap kita kekal jadi sahabat sampai bila-bila. Janji tau. Janji. Tahu-tahu dah 10 tahun dah. Kejap betul masa berlalu. Apa cerita dah masing-masing. Bos. Okey bos. Kau makan belum? Belum. Kenapa? Bos.
Kebetulan juga saya ada kuacing ni bos. Dia dah dapat ada 10 bos. Boleh ya? Letak situ. Terima kasih. Baik, selamat. Takdir sudah memanggil, tunggu apa lagi? Oh, sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kita. Usah kau berpura-pura, kita bahagia. Aku tahu kau takut, tapi jangan bimbang. Sudah terbukti dalam reminiscensi aku kan Boy. Kalau katakanlah dia orang akan kat ujung kan, kat ujung. Lepas tu nanti ada mereka ada itu kan. Itu kan ada sikap. Negatif satu. Kita plotkan dekat situ. Apa tu? Macam tu. Action. Oh, jangan dok apa? Tapi jangan lama sangat tau. Tengoklah phone. Action. Hai. Jangan. Apa yang hai? Action. Hei. Alah, bunyi apa? Apa yang bunyi apa?